Ini satu titik pada bulatan. Koordinatnya -5 dan 12 dan theta sudah melangkaui 90 darjah. Sinus theta, cosinus theta, kosekan theta. Tiada kalkulator, tiada segitiga terus kelihatan. Kita mula dari mana? Simpan dahulu di sudut ini. Sebelum pelajaran ini tamat, kita akan baca terus daripada gambar. Jatuhkan garis dari P terus ke paksi X. Satu segitiga bersudut tegak. Kaki X dan Y, sisi terpanjang jejari R 13. Sinus theta ialah Y per R. Cosinus ialah X per R. Lihat keduanya berjalan sekarang. Lepas 180 darjah, garis serenjang masih jatuh. X dan Y cuma bawa tanda. Lepas 270, cerita sama. Undur ke sudut kecil, segitiga tingkatan 4 lagi. Peraturan yang gambar ini buktikan sinus Y per R, cosinus X per R, tangen Y per X. 3 nisbah lagi dan ia cuma pecahan-pecahan ini disongsangkan. Songsangkan sinus dapat kosekan R per C. Songsangkan kosinus untuk sekan R per X. Dan songsangkan tangen untuk kotangen X per Y. Satu amaran. Kosekan berbunyi macam kos, tapi ia milik sinus. Kosekan songsangan sinus, sekan songsangan kosinus. Ketiga-tiganya masuk rak. Kosekan R per V, sekan R per X, kotangan X per V. Sekarang tengok tanda X dan Y sahaja. Hijau positif, oranye negatif. Sukuan 2, V positif, X negatif. Sinus positif di sini juga. Sukuan 4, X positif semula, kosinus positif di sini juga. Sukuan 3, X dan Y kedua-duanya negatif. Tangen positif di sini juga. Gabungkan semua dan ia mengejar sendiri. All sini, tangen, cosine, A, S, T, C. Tanda dah siap. Sekarang saiznya, mula dengan 30 darjah, warna oranye. Sudut sebenar 150 darjah jatuh di sukuan kedua. Jurang balik ke paksi X. 180 tolak 150, 30 darjah. Jurang itu ialah sudut rujukan. Saiz nisbah pada 150 sama dengan pada 30. A, S, T, C beri tandanya. Kembali ke P. Dengan R13, sinus 12 per 13, kosinus minus 5 per 13. Minus theta, pusingan sama, ikut jam. P dipantulkan merentasi paksi X. X kekal, Y bertukar kepada minus 12. Jadi sinus bertukar tanda, minus 12 per 13. Kosinus langsung tak terjejas, masih minus 5 per 13, sama. Perangkap peperiksaan. Sudut negatif tidak pernah menyongsangkan nisbah. Sekan minus theta cuma sekan theta. Radian cuma pembaris berbeza. Separuh pusingan P, satu pusingan penuh 2P. Jadi 180 tolak theta jadi P tolak theta. Dan 360 tolak theta jadi 2P tolak theta. Geometri sama, label baharu. 150 ialah 5P per 6. Jurangnya P tolak 5P per 6, P per 6. Jurang sama dalam radian. Teka dahulu. Adakah kotangan bertukar di sini atau kekal sama? Ambil satu titik pada sudut, Tyrus beta, koordinat X dan Y. Pantulkan merentasi menegak. Y kekal, X bertukar tanda, jatuh pada P tolak beta. Baca kotangan daripada gambar. X per Y jadi minus X per Y. Kod P tolak beta ialah minus kod beta. Jadi ia bertukar. Ini caranya. Setiap kali kira blok 90 darjah 180 tolak beta, 1 blok, 2 blok genap. 90 tambah beta, 1 blok ganjil. 270 tolak beta, 3 blok ganjil. 360 tolak beta, 4 blok genap.
Kiraan sama dalam radian, P ialah 2, 3P per 2 ialah 3. Satu ayat untuk ingat. Ganjil tukar kepada pasangannya, sinus dan kosinus, tan dan kot, sekan dan kosekan. Genap kekal. Sukuan tentukan tandanya. Dua semakan. Kod P tolak beta, genap, kekal kod. Sukuan 2, negatif. Sinus 90 tambah beta, ganjil, tukar ke kos, sukuan 2, positif, tambah kos beta. Sinus 12 per 13, kosinus minus 5 per 13, kosekan 13 per 12. Soalan sendiri terjawab. Kembali ke soalan yang disimpan tadi, semua alat yang diperlukan sudah ada. Contoh 1. Contoh 1 ialah soalan yang disimpan tadi, P pada minus 5, 12. Theta di sukuan 2, cari cos theta, kosekan theta, sekan minus theta. Lakar dahulu, P di kiri atas, theta lepas 90. Cari ir, kaki 5 dan 12, punca 169, 13. Langkah 2. Tentukan sukuan X negatif, Y positif, sukuan 2. Bahagian A, terus daripada gambar, kosinus ialah X per R minus 5 per 13. Bahagian B, sinus ialah 12 per 13, jadi kosekan ialah songsangnya 13 per 12. Bahagian C, minus theta memantulkan P ke bawah, kosinus tidak berubah. Jadi sekan minus theta ialah 1 per cos theta, minus 13 per 5. Bahagian A, minus 5 per 13. Bahagian B, 13 per 12. Bahagian C, minus 13 per 5. Contoh 2, huruf dan radian. B pada minus H, K jejari beta antara P per 2 dan P. Cari sin beta, kod P tolak beta, sin minus beta. Lakaran sama, huruf ganti nombor. R ialah punca H kuasa 2 tambah K kuasa 2, tanda minus hilang dalam kuasa 2. Teka dahulu sebelum semak, sukuan mana ia jatuh? Langkah 2, tempat markah hilang. Satu tanda minus, bukan sukuan 4. X negatif, Y positif, sukuan 2. Bahagian A, sinus ialah Y per R, K per punca H kuasa 2 tambah K kuasa 2. Bahagian B dalam radian dan alat itu sudah ada. P tolak beta ialah 2 suku pusingan, genap, jadi kod tak tukar pasangan. Kod beta ialah X per Y minus H per K. Genap kekalkan kod, sukuan tukar tandanya H per K. Bahagian C, minus beta memantulkan B, jadi sinus tukar tanda, minus K per punca H kuasa 2 tambah K kuasa 2. Pantulan bukan salingan. Bahagian A, K per punca A kuasa 2 tambah K kuasa 2. Bahagian B, H per K. Bahagian C, minus K per punca A kuasa 2 tambah kuasa 2. Titik yang lepas 90 darjah tanpa kalkulator. Cari R, baca koordinat bertanda dan setiap nisbah terus jatuh daripada gambar. 5 langkah. Cari R guna Pythagoras. Kenal pasti sukuan daripada kedua-dua tanda. Jangan teka. Sudut rujukan, unit sama macam soalan. Tanda daripada A, S, T, C dan kosekan, sekan, kod cuma songsangannya